Bagaimana dan berapakah yuran yang dikenakan untuk dapatkan lesen GDL? GDL tu bergantung. Kadang-kadang rumah kita dekat je dengan driving school, murah. Kalau jauh, memang jauh. Dah harga dia berbeza. Jadi ada ceiling price dia, iaitu harga yang dia anggaran kita DPJ dah bagi kepada semua sekolah memandu. Jadi bergantung kepada sekolah memandu. Jadi jarak dan juga pengajaran itu berbeza. Jadi itu yang kena bawa GDL, nak bawa kenderaan untuk pergi kena test, kena exam. Yang ni lah dia ada harga. Dia mengajar. Yang ajar ni dia kena bayar. Jadi dia totalkan. Jadi bukanlah begitu mahal. Yang mahal sekali untuk nak dapat CDL, Computer Driving License, yang tu lesen yang dipakai tu. Lesen saya dekat luar, kata kita boleh tunjuk kan. Ni lesen CDL, ni lesen GDL. CDL, Computer Driving License. Dan hari ini CDL dengan GDL, PSB, GDL Good Driving License. Good Driving License, lesen untuk memandu kenderaan barang-barang. PSB, Public Service Vehicle, untuk membawa kenderaan perkhidmatan awam. Bawa orang, bawa bas, bawa teksi. Dua sekarang ni jadikan satu. Jadi kita perlu carry power dua generation. Satu CDL, satu komersial. Itulah dia. Jadi kedua-dua ni bergantung kepada tempat lah. Jadi kalau dekat Taiping tu ada 3-4 sekolah memandu, pilih je lah. Lagi tu. Baik, dari Zafran bertanya, apa kesan sekiranya drive shaft dah goyang dan boot cover dah pecah, tapi masih menggunakan kenderaan tersebut, Datuk? Pecah, cover pecah ni is very general. Kalau kita jalan atas dalam kawasan city area, okey, tak ada masalah. Tapi kalau kita jalan kampung, ada pasir, ada tanah, ada benda-benda yang boleh terbang, masuk ke dalam drive shaft, lagi cepat drive shaft tu rosak. Kalau drive shaft yang goyang tetapi tidak mengeluarkan bunyi, kemungkinan lurah atau groove. Groove tu lurah, dia bentuk dia macam ini. Dia shaft tu dia nak masuk dalam rumah masing-masing. Jadi kalau dia dah longgar macam ini, tidak ada apa-apa masalah. Cuma kita boleh pastikan yang dia tu goyang saja, tetapi bukan kalau dia maknanya dia sepatut duduk sini. Dia dah tukar jadi sini. Lagi dia tukar lagi sini. Sini dah jadi kosong ni. Dan lagi dia jadi sini. Bila dia jadi sini, maknanya dia bila-bila saja dia boleh patah. Bila boleh patah, nanti tayar potong kereta. Okey, kita raihkan